Oh, ini hari kita nak tengok Dato' Eddie Kana potong king crab. Masya Allah. Bismillah. Ini satu rahmat yang dapat melihat. Ini dah macam dua yang musangking lah, K-level. Ini K-level musangking tu. Level musangking tu. Tu macam musangking. Kualiti macam mana tu? Kualiti tengok kalau ada 5A saya bagi 6A. Kalau 5A Dato' bagi 6A. Memang lemak. Ini memang betul lemak. Penuh, isi dia pun putih tu. Kalau kita nak tengok king crab ni tu, dia punya kualiti okey tak okey kan? Tengok daripada sini. Dia putih, kalau putih solid tu memang baru. Kalau dia dah lebam-lebam tu dia dah apa? Dah kuning-kuning dia. Dia dah lama lah barang. Bagi kat sini memang kita pasal customer ramai, jadi selalu keluar. Ini king crab dengan lobster. Jadi sini cek. Betul. Orang datang sini nak yang terbaik. Betul. Berapa kali tu makan ni? Berapa kali makan? Saya kat KL saya dah cuba sekali. Penang saya dah cuba sekali. Johor ni tengok dia macam dia lebih sikit. Kick sikit lah Tok kena rasa nasi dengan sambal dia. Kita cuba Sambal lebih sikit tu. Sambal dia rasa macam nasi lemak pembantu. Betul. Nasi lemak legend lah. Baik. Sambal level nasi lemak pembantu tak. Mantap. Pekat tu sambal. Pekat, hitam, berlengas. Beras basmati kita premium, beras premium. Masya-Allah. Okey Tok, jemput makan Tok. Terima kasih banyak semua. Dan kita juga ada brother Roy. Awak birthday tak dugem ini lagi? Malam nanti. Pukul 12. Pukul 12 birthday saya. Pukul 12 betul. Happy birthday Roy Badel. Jangan lupa kalau nak datang korang waste nasi lemak Lobster JB. Okey, Setir Tropika Johor. Ada berita baik kalau korang ada gaut, asam urat, sakit pening, sakit lutut, dan last sekali boleh dapatkan HW Beauty Herbs. Okey, tolong komen salah ke tidak seumur hidup sekali makan king crab. Dato' Eddie Kana pun dah makan king crab. Korang bila lagi? Jumpa lagi Alaska king crab.